Seterusnya, kita akan menerokai dunia seni cetakan melalui 4 teknik utama yang menjadi tunjang kepada penghasilan karya seni visual yang kita lihat hari ini. Mari kita lihat bagaimana setiap teknik ini berfungsi secara unik. Yang pertama adalah teknik planografi ataupun permukaan rata. Pertama ialah planografi. Apa yang unik tentang teknik ini ialah ia tidak melibatkan ukiran yang menggunakan prinsip kimia di mana air dan minyak tidak boleh bercampur. Bayangkan lukisan berminyak dibuat di atas permukaan rata, kemudian air disapu untuk menolak arah kuat daripada kawasan yang kosong. Contoh yang paling popular bagi teknik ini ialah litografi dan cetakan offset yang banyak digunakan dalam industri percetakan buku. Yang kedua adalah teknik relief atau cetakan timbul. Teknik ini ibarat menggunakan chop atau stempel. Bagaimana yang tidak mahu dicetak akan dibuang atau diukir ke dalam, manakala dakwat hanya disapu pada bahagian yang timbul sahaja. Apabila kertas diletakkan di atasnya, hanya imej pada bahagian timbul yang akan dipindahkan ke kertas. Contoh sebagainya klasik teknik ialah cetakan kayu dan lino. Teknik ketiga ialah intaglio yang merupakan lawan kepada teknik relief. Jika relief mencetak bahagian timbul, intaglio pula mencetak bahagian yang tenggelam. Dakwat akan dimasukkan ke dalam alur atau gorisan pada kepingan logam dan kita memerlukan tekanan yang tinggi semasa proses cetakan untuk menarik dakwat. Dakwat keluar dari alur tersebut ke atas kertas. Akhir sekali ialah teknik yang paling dekat dengan kita, iaitu saring sutera atau stencil. Teknik ini menggunakan prinsip halangan, dakwat tidak disapu secara terus. Sebaliknya ditekan melalui skrin sutera atau lubang pada blok stencil. Teknik ini sangat popular dalam penghasilan baju, t-shirt atau poster yang kita kenali sebagai serigrafi. Secara ringkasnya, keempat-empat teknik ini dibezakan melalui jenis permukaannya. Rata untuk planografi, timbul untuk relief, tenggelam untuk intaglio dan skrin untuk saring sutera. Memahami teknik ini membantu kita lebih menghargai setiap titisan dakwat. Terdapat banyak kepentingan penghasilan kaedah planografi, antaranya yang pertama meningkatkan kreativiti visual, iaitu membolehkan pelukis menghasilkan pelbagai kesan tekstur dan sesuai untuk reka bentuk moden dan cetakan seni unik. Yang kedua, fleksibiliti dalam rekaan. Permukaan rata membolehkan gabungan pelbagai medium, dakwat, rayon dan pensel yang mudah disesuaikan dengan teknik digital, contohnya litografi dan digital. Ketiga, pengeluaran berkualiti tinggi. Hasil cetakan yang jelas dan tajam dan konsisten dapat menyesuaikan pengeluaran karya.